Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad semulia-mulia Rasul, serta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Alhamdulillah, syukur saya kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat meraihkan hari keputeraan rasmi saya. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada yang amat berhormat Perdana Menteri dan Wakil Ketua-Ketua Perwakilan Asing di atas perutusan tahniah dan ucap selamat sebentar tadi. Saudara-saudari sekalian, sering saya tegaskan perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah menguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali. Bagi membina sebuah perpaduan kaum dan menjamin keharmonian masyarakat, pada 31 Ogos 1970, kerajaan telah memperkenalkan rukun negara sebagai aku janji dan ikrar seorang warga Malaysia. Oleh itu, saya menyuruh kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan
hidup sebagai rakyat Malaysia. Malah, sejak di belakang ni, sekolah lagi, semua pelajar telah dididik untuk membaca ikrar rukun negara ini. Oleh yang demikian, jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia. Saudara-saudari sekalian, akhir-akhir ini bahang pilihan raya telah mula terasa dan orang politik telah mula mengatur langkah untuk menonjolkan diri sebagai memikat hati rakyat. Nasihat saya kepada semua pemimpin politik, jaga adab, tutur kata serta berhati-hati apabila membuat sebarang kenyataan. Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama, kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Selain itu, juga penyebaran maklumat yang tidak betul, termasuk kandungan palsu, turut menimbulkan kekeliruan kepada masyarakat. Lebih rumit lagi, apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan, menerusi video deepfake di media sosial. Malah, gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk kelirukan orang ramai. Suka juga saya ingatkan, kebebasan bersuara di media sosial bukan medan untuk menambah fitnah dan kebencian di kalangan rakyat. Justru itu, saya menyeru kepada pihak berkuasa untuk terus meningkatkan pemantauan dan mengambil tindakan bagi membendung perkara tersebut. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua penerima darjah dan pingat persekutuan pada tahun ini. Anugerah ini bukan untuk bermegah-megah, tetapi hendaklah dijadikan sebagai dorongan
untuk terus ikhlas berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam menganjurkan acara sambutan hari ini. Dah habislah dia. Saya kata, saya dan isteri saya merakamkan berbanyak terima kasih di atas ucapan dan doa daripada seluruh rakyat yang mengiring setiap langkah saya dalam memikul tugas dan amanah sebagai Ketua Negara. Marilah kita berdoa semoga negara kita Malaysia sentiasa dilimpahi rahmat, keamanan dan kemakmuran serta rakyatnya terus hidup harmoni, sejahtera dan bersatu padu. Sekian. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.